Malaysia menghadapi pasukan Nepal pada 18 November di Stadium Nasional Bukit Jalil. Dengan 29 pemain di skuad Peter Klamovski, kepala tahu bola akan memilih 11 kesebelasan utama bertemu Laos. Penjaga gol pilihan ialah Shihan Hazmi. Jika lihat pada prestasi di JDT dengan Sik Izhan dan Haziq Nazli beri persaingan. 3 pertahanan utama masih hebat walaupun Syahrul Saad tiada, iaitu Dion Kools Harith Haikal dan Ubaidullah Syamsul untuk guna formasi 3-4-3. 2 wingback digunakan untuk mengancam Nepal ialah Stuart Wilkin dan BAK semakin dilupakan penyokong Corbin Ong. 2 midfield pilihan kami ialah Nazmi Faiz dan Noah Lene dengan 3 penyerang ialah Arif Aiman Faisal Halim dan masa terbaik Paulo Josue, isi kekosongan Morales tiada. Kerana cedera, 2 pemain terbaru dapat perhatian dan dipanggil oleh Peter Siklamovski iaitu Ryan Lambert dan kembalinya Lukman Hakim Syamsuddin ke skuad Malaysia. Dijangka perlukan masa untuk sesuaikan diri dengan taktikal jurulatih Revolusi Tunku Ismail Malaysia menjadi tumpuan antarabangsa selepas FIFA mengenakan hukuman berkaitan isu pemalsuan dokumen 7 warisan Harimau Malaya. Pengumuman itu mengejutkan banyak pihak, malah FAM segera menyatakan hasrat untuk membuat rayuan. Namun FIFA baru berikan bukti FM hantar dokumen palsu dari ejen dengan contoh Figueiredo, ada Datuk Nenek dilahirkan dan jalinan di Johor, Malaysia bakal beraksi pada perlawanan kelima menentang Nepal kendalian Matt Ross dengan skuad negara kini menduduki tangga ke-118 dunia. Kemenangan ke atas pasukan ke-185 dunia itu bakal membolehkan Harimau Malaya meraih tambahan sebanyak 6,888 mata menjadi milik Malaysia sekaligus mengumpul 1,168 mata secara keseluruhan. Situasi ini juga dijangka membolehkan Malaysia untuk melonjak 2 anak tangga ke kedudukan 116 memintas Gambia dan Namibia yang berada paling hampir dengan ranking skuad kebangsaan kem kebangsaan Harimau Malaya berada pada momentum terbaik dalam 4 perlawanan terakhir menang ke atas Singapura. 2-1 dan Palestin 1-0 sebelum mencatat 2 kemenangan ke atas Laos. Aksi antara Nepal versus Malaysia dijadual berlangsung pada Selasa, 18 November 2025 jam 9 malam di Stadium Nasional Bukit Jalil dengan kehadiran penyokong dianggarkan lebih 10,000 penonton.